Bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Latifah Koya, menggesa kerajaan menjelaskan dakwaan melibatkan ahli Parlimen PKR meminta 9.5 juta ringgit. Dalam satu hantaran di X, Latifah menuntut ketelusan sama ada dakwaan menerima 9.5 juta ringgit itu benar atau tidak. Latifah turut menggesa SPRM menyiasat segera tanpa menunggu sesiapa untuk membuat laporan rasmi. Semalam, dakwaan itu dibuat oleh ahli perniagaan Victor Chin yang mendakwa wang diberi kepada MP PKR tersebut untuk menyelesaikan isu mafia korporat. Sementara itu, Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN Ahmad Fadli Syari turut mendesak siasatan segera oleh pihak berkuasa susulan pendedahan terbuka itu. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali turut mempersoalkan maklum balas pihak berkuasa berhubung dakwaan tersebut. Dalam satu surat terbuka, Rafiq menyatakan keraguan terhadap tindakan yang bakal diambil oleh Ketua Polis Negara IGP memandangkan terdapat kes-kes berprofil tinggi sebelum ini yang didakwanya masih belum menunjukkan perkembangan.